Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Fatah, pergi dapat ni. Mana kau? Ya, our house very nearby, dekat tempat tu. Dah. Cantik kan? Lawa. Macam-macam. Beg ni sungguh pun besar ini. Macam-macam boleh isi. Umi tangan. Lawa tak Cik Semah hari ni? I memperagakan Cik Semah. Kalau tidak duduk rumah aja kan. Duduklah rumah. Kuat je kan. Mak kenapa? Tutup lah. Kenapa mak? Tak ada lah lain. Dah terang tu mak. Ni lawa mak. Tak adalah duduk rumah aja. Kan cantik Cik Semah. Tengok korang. Bergaya tak Cik Semah hari ni? Pasal apa Budung buat lagu tu? Dah elok ni letak tu. Tak apa, aku dah buka. Dah buka pimpin. Yelah cantik kata nak suruh live. Macam ni Nak ambil sembahyang, nak solat lagi. Oh, beg ni bagus kalau orang beli ni bawa ke majlis apa. Banyak di sini ni. Nak tahu dia bawa beg macam tu. The first thing dia ambil kan kristal ni. Dua-dua ada masuk dalam beg. Pagi lagi. Cik Semah aku ni. Hampa tak tahu. Lepas tu dia bisik apa kat kami. Ni untung bawa beg besar-besar dia cakap. Dia masuk ni. Masuk lagi tu. 3 mak. Siapa punya mak ambil tu? Mak dapat satu. Umi punya satu. Dah tu kat situ ada satu. Kenapa dia tak campur ada warna merah ke warna biru? Mesti dia ambil Irma punya. Irma dah ambil dah dia punya. Ain punya aku ambil. Ain tak nak. Ain. Irma dah ambil satu dah dia punya. Alamak. Kenapa? Mak sumbat-sumbat tu. Asal? Cuba tengok dalam beg tu. Ada apa? Ada apa pula? Tak ada apa-apa. Tak ada apa yang tu, tak ada apa yang pecah. Ada. Lama. Tak ada. Tengok. Lepas tu tadi kan ramai sangat ambil gambar semua. Kita orang tak adalah nak beratur ambil gambar. So saya bawa mak Semah. Jadi bila saya bawa mak, saya kata mak jomlah kita balik mak. Kan tak boleh lama-lama. Tak boleh ambil gambar dengan pengantin. Beratur tu semua kan dekat ni pelamin. So tak apalah. Apa kalau tu? Kita bawa mother kenalah macam tu awak. Apa pula? Tapi janji dia happy nampak tak? Apa pula cacat-cacat ni sama je. Tak ada apa benda yang cicir pun. Apa tu? Tapi cantik. What is that? Panas. What is that? This one is for mahal tu. Nanti kalau korang kahwin, korang pakailah macam ni. So cantik. Mahal tu. Nampak tadi kat majlis rombongan Mak Semah. Wow, ada telur lah. Mana telur? Tunjuk. Aku telur. Oh, dia telur rebus. Ingatkan telur tak rebus. Jangan mak ni. Afiq. Yeah, it's a goodie bag. What is this? This is for them to put telur actually.
Oh, perhiasan. Tulis Buat perhiasan. Tulis kat sini Fata love Amira. There? Nampak tak? Tak nampak eh? Nak. Mesti nak simpan. Punya. Yelah, awak punya. Pergi letak atas meja. Ya, mak-mak akan suka. Sebab mak saya tadi ni je sampai-sampai kat meja. Lepas tu Acah cakap, mak tengok gift ni. Sebab sebelum pergi mak dah cakap dah, nanti hang bawa lah telur orang pengantin. Lepas tu I cakap, mak nak pergi ke mak? Aku nak pergi, boleh ke? Cakap, boleh, jom. So I bawa lah mak saya. Mak saya pun pergilah. Sebab saya fikir, sebab mak saya asyik duduk aja rumah terbaring. Bu. Sayang? Put there. Oh yes, thank you. Kita dah balik dah. Oh, tempat bunga rampai. Umi, Ya, mak? bunga ni takkan nak letak sini kan bakul ni. Letak situ dah cantik. Tak santik, bukan kat situ tu. Sini pun cantik, mak. Cantik tu. Okay, go sit dah. Pasal. This one. Amin. But I already tell you I cannot sleep yet because Bunga dapat mana bunga tadi, mak? Mak kita bawa balik bunga. Korang ingat tak bawa balik? Ha, nampak? Ha. Inilah menghargai orang kasih. Ha, mak semah menghargai. but where is mine? This yours. Redam ke dalam air sampai besok. Mi ni simpan balik Mi. Okey, mak. Mana elok-elok. Ha, ni mak. Tengok ni tercabut. Ha, boleh bukan tercabut lah, Boleh. dia patah lah. Taklah, kena letak glue. Oh, boleh gam balik lah. Boleh gam balik. Apa? Kita gamkan balik Habis Mi. tu mana tak jatuh, mak. Kalau dah mak sumbat dalam ni, beg ni 3. Lepas 3 baca. Oh, malu kau orang nampak, mak. Nampak lah. Ha, mana mak tahu orang tak nampak? This. Ya, I can glue this. Tak letak dalam ni dulu, besok besok buat. buat. Besok gam, besok gam. Besok buat. Jangan. Kalut mak aku. Letak sini. Tak tahulah, dia kata Irma punya, kan? Tahulah. Ain punya. Oh, Ain. Irma satu, Irma dah bawa balik. Ain tak nak dikasihnya mak ambil lah. Oh, okey. Tak balik, dia tak buat apa. Mana beg dalam ni, mak? Blue. Lang blue. Kan Umi dah simpan. It was here tadi. Kak tadi makan apa? Jangan bazir semua lawa baik kutip. Well, actually kadang-kadang orang tak ambil tau. Kan, kosong. Jadi mak semah lah yang mengambilnya, siapa tak ambil. Ya. Tapi kami tak tahulah, kami takut orang lupa ambil ke apa benda, dia pergi bawa. Hai, mak. Apa dia? Tapi dia happy wak. Apa Yin? Ha? Saya bilang je, ada rasa teh taring. Ha? Teh taring. Dia rasa sikit lah, jadilah buat. Tak nak. Sikit lah. Tak mau. Teh taring. Tak mau. I don't drink. Sikit. Okay. Tak apa apa. Yang ambilnya semua atas meja tu. Comel, tak nasib baik lah mak kami ni comel. Jadi kami macam pejam mata je lah. Macam dia ambilnya beg besar lagu tu. Dia masuk sikit. It was comment. So what? I buat. Dah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Aisyah. Awak lain dari perempuan yang lain. Oh, Daish. Ha? Jadi tak? You want like your ring? Mak saya dalam toilet. Ya. Haruman dan kesucian awak. You want like your tudung? Ya. I also like your ring.
Mak saya getting ready for sulat. Kita dah sampai. Kak Umi pakai baju tu nampak langsung Mak Semah. Nampak langsung. Mak Semah ikut timpah Fatah. Oh, tema tradisional awak. Oh, thank you setulus kasih. Asha, you better sleep. Go sleep faster. Tomorrow want to go school, right? Yeah, but I cannot sleep with lights. Yeah, I'm going to off the lights. Okay, guys. But don't. Ibu. Jaga. Hai. Faster. Ibu. Tapi tadi saya rasa Siti Nurhaliza tu telan CD lah korang. Oh, suara dia, subhanallah. Hampa tengok tak tadi? Allah, bismillah. Tak ada gambar. Tak sempat lah awak. Saya bawa mak. Bila bawa mak ni, kenalah bawa balik cepat. Kalau bawa diri sendiri tu bolehlah kita batu-batu. Tapi bila bawa mak Semah, bila kita bawa orang tua, kita kena ikut mood dia. Lepas tu kita kena balik awal. Terpukau dengan Siti. Of course, Kak Iman datang. Kita orang semua datang. Sekarang ni pun ramai lagi. Ramai awak daripada hujung ke hujung. Tak apalah. Mereka nampak kami sampai tu dah, alhamdulillah dah kan. Yang penting datang. Dah jumpa mak ayah dia orang. Nak tengok Blackpink belakang tu. Nak tengok? Boleh. Ni semua hantu pink ni. Nampak nak warna apa? Mana beg tu? Okay, this one. Patut Amba cakap lah. Ni suka pink Okay, I show you pink colour. Ya, kita duduk dengan Datuk Yusof. Jadi, this is pink colour. Nampak hitam? Hitam pun nampak. Hitam pun cantik lah. Apa, Masya Allah. Hitam also nice. Baju kita baju macam ni. Cantik. Hitam cantik. Warna apa lagi korang nak sebentar boleh tunjuk ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dogif dah letak dah dogif tadi. Awak lambat masuk. Dogi cantik awak. Cik Semah ambil sampai 3. Okay, pink colour. Pink. Kita lipstick sempoi je awak. Very, very light. Sekejap. Red colour. Mak Semah solat. Besar tak bag tu? Besar. Tak adalah besar-besar, tapi besar lah, bolehlah letak buah kelapa dalam ni. Sekejap. Ada macam-macam warna cantik lah korang. This is chocolate.
Oh, nampak tak kita tadi? Dekat dalam live, behave tak kita? Behave tak kita masa dekat dalam live tadi? Takut korang termakan macam tu. Tak, sebab majlis dekat dengan rumah kita dekat sangat-sangat. Sangat behave masa tu Kak Umi. Masa tu Kak Umi buat apa? Kak Umi dengan Kak Imah dah nak gerak balik. Oh, dah nak balik lah. Nampak Mak Semah? Kita nak gerak balik sambil kita memimpin Mak Semah majlis tadi dekat Taman Melati. So very near to my house. 15 minit je. Kalau dengan Umar Irma 5 minit. 15 minit itu bawa kereta lambat. Kalau level saya bawa kereta 10 minit. Yes, Melati Mall. Best tak Tok T? Hui, Masya Allah. Tok T tu, I rasa confirm CD dah tertinggal dekat tekak dia. Tahu? CD tu tertinggal dekat tekak. Ya korang. Sebab suara dia macam tertinggal, bukan telan. CD-CD dia tu semua tertinggal dekat tekak dia. Kalau menyanyi tu, kita sampai tengok tu, kita macam apa tau? Kalau lah aku punya suara macam tu, tak tahu apa jadi. Allah, masa saya Muhammad. Kalau suara macam tu kan, tak tahulah apa jadi. Nyanyi je hari-hari. Beg tu jual. Tengah jual ni beg ni. Dengar pun boleh tidur. Pasal apa pula dengar boleh tidur? Dengar suara dia macam ni, tengok. Macam mana? Dah lah nyanyi macam tak penat tau. Macam kalau kita kan, dia tu lah kata telan CD dekat tekak. Tinggal CD dekat tekak. Lepas tu satu lagi suara yang sedap. Masya Allah, tabarakallah. Betul korang. I tadi tengok macam ni, tengok macam tu. Dia boleh nyanyi. Bukan biasa. Padahal menjoget tu. Wah, high note. Allah saya Muhammad. Seorang lagi terpegun juga suara. Aina Abdul. Itu dia buat ulam CD tu. Suara dia nyanyi lagu The Power of Love. Tahu nak cakap, Kak, beg tu ada tali tak? Tak ada. Beg ni tak ada tali. Betul, suara tadi Aina nyanyi, Tok T tak cakap lah. Tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap. Oh, patut I bawa beg ni tadi kan. Ada macam matching baju ni dengan beg ni. Wani opening. Wani pun sedap. Mak Semah gambar tak sempat. Sebab Mak Semah kan orang tua dia tak boleh malam sangat. So lepas tu nak beratur semua. So I kata mak jom balik. Kalau kita bawa orang tua, kita kena ingat, jangan ikut kita punya selera. Kita kena fikir, oh mak aku ni sekarang nak pergi toilet lah, itulah, baik kita balik. Nampak Umi tadi sempat tak ambil gambar? Tak sempat. Tak payah cakap, kita tidur je lah. Rasa nak pocet. Power of love makanan. Oh iya ke? Patutlah dia power dia.
Tengok live Fazli. Oh, okay, macam nak tengok konsert kan. Sampai sekarang tak habis majlis. Ya, mereka beratur panjang sana. Nampak tadi Umi Mak Semah ingat naik bergambar. Tak lah. Tak lah. Cukuplah gambar dah hati. Dah korang? Kalau dah kita tutup ni. Kita tunjuk warna kuning. Korang nak tengok kuning dan hijau tak? Kak Imah tak pergi. Kak Imah pergilah korang. Dah balik. Sangat-sangat unik. I'll show you guys green colour. Terima kasih datang. Thank you. Lepas tu pelamin dia cantik. Pelamin dia daripada Melaka. All the way from Melaka. Dah korang? Tadi siapa nak tengok pink apa? Semua dah no? Cek tutup. No, I cannot sleep. Why? Because I have 2 more lights. Where got lights? Where got lights? One here and No, this light doesn't disturb you. You go now. I already off the lights there. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma Muhammad. You Selain dari hitam, warna apa cantik boleh masuk dengan semua baju. Kalau semua baju definitely hitam sayang. Oh, grey. Oh, cepatlah. Kita bawa Mak Semah, kita cepatlah. Kita kalau pergi event mana-mana memang cepat bawa balik, cepat balik. Tak erti lama-lama. This is hitam. Terbaik ambil hitam you all. Ambil hitam supaya senang korang nak peragakan baju semua warna boleh. Contoh macam baju I pakai sekarang ni, I pakai hitam pun boleh, I pakai grey also boleh. Tengok. See? Because I punya bunga-bunga di taman ni ada grey. See? Nice right? Mana gambar Kak Umi Mak Semah tadi? Gambar apa? Kita tak sempat nak bergambar awak. Korang kena faham tau, kalau kita bawa orang tua keluar, memang satu pimpin tangan, kedua I pegang beg, 3 berjalan. Jadi jangan haraplah aku bergambar apa semua. Jadi tak sempat nak gambar-gambar semua. Tahu? Janji tak apalah, kita bawa Mak Semah tu dia happy lah sikit keluar awak. Tidak ada duduk rumah, kesian. Kan? Kita tunjuk ni. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nak out dulu. Night-night. Pink colour. Kuning colour. Yelah awak, bila kita bawa mak kenalah macam tu. Baru balik dari wedding. Nampak Mak Semah tadi? Mak Semah tengok dah ni, dah cuci muka, solat isyak. Berapa beg ni? Tekan beg kuning. Kita kena fikir kesesaan orang tua. Kalau kita bawa orang tua kita keluar, pertama yang you kena sacrifice is think of them. Jangan kita nak berpoya-poya. Kalau ikut kita, banyak geng-geng tadi nak berpoya-poya. Tapi bila kita bawa mak, kita kena fikir dia nak pergi toilet, dia nak itu, nak ini, jom balik mak. Es mangga.
Tadi ramai kawan-kawan, baru nak jumpa kawan-kawan macam tu, kawan-kawan kan. Macam tu je. Hi, bye. Macam tu je. Umi cubalah berdiri nak tengok baju. Okay guys, show my baju. Wait. Tak ada stand awak. Okay. This is my baju. Simple je lah. So kalau macam ni, and then pakai ni, pakai grey, also nice. So simple kan. Sempoi. Dia macam songket-songket bunga pahang. Dah grab warna ni. Oh, you dah grab warna ni. Baju macam ni kita boleh pakai warna ni, or kita pakai warna ni. You boleh pakai grey, and then you boleh pakai black. So terpulang pada you. Kan? See? Mana cantik? Black ke grey? Nah, ni kebaya pahang. Okay guys. Ni pun cantik. Grey lah wak. I like the grey one better, which is true lah. Kalau grey tu dia nampak because kita dah black macam ni. So kalau you ada touch of grey, then you pakai black handbag grey. Right? Okay, done with bag. Korang aku duduk aja, korang suruh buka bag. Aduh. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, off bag kau. Thank you yang dah shopping handbag. Banyak juga kau beli handbag Baru dapat gaji ke yang beli handbag ni? Banyak kau beli handbag. I show you satu handbag. This handbag korang kena beli. Sekejap Jangan nak masuk bilik kecil Jamin. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bilik ni gelap sikit lah. This one. Ini jarang tunjuk sebab sebabnya I suka. Sebab I lupa. Tapi I suka bag ni. I post 2-3 kali je, tapi ramai beli. Kejap, yang mana lah nak mencari dia ni kan.
Banyak sangat barang-barang aku kat mall ni. Kaya betul lah. Buka mall. This one. Okay. Alright, this bag. Nanti kalau korang ada extra money, korang belilah, because very nice. Okay. Ni. Saya suka. Dan dia kalau kita pergi dinner, and then kalau kita pergi, dia nampak eksklusif sikit. Dan dia bukan saja comel macam ni, you boleh slingkan dia. I'm not sure dia punya tali tu mana letak this is warna grey. Warna grey. Dia ada macam-macam warna. Dia ada few warna. Dan serius saya cakap, dia cantik. Sekejap. Nice kan? Cantik. Serius. Tapi harga dia T20 tak? Silver grey dah habis. Kenapa banyak follower call Umi Cikgu? Pasal I a bit garang sikit kat dorang. Garang manja lah awak, kan? Ke belah dalam ada poket tak? Okay, I show you dalam dia. Okay, you tahu apa I bawa? Itip. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mic. Aku tak tahu kenapa bawa mic. Charger. Lip balm. That's it. That's it, guys. Powder pun tak ada. That's all. Gula. Dia tak boleh banyak. Barang korang jangan beraya nak letak apa semua. Tidak. This bag is meant untuk event-event macam dinner, macam sempoi-sempoi, sebab dia macam bergaya punya handbag. Dan juga dia ada sling tau, dia ada tali panjang tu. Mana pula tali panjang tu, tak tahulah ke mana aku letak dia. Besok bawa jumpa dia kat mana. Ada tali panjang. So tali panjang tu you boleh slingkan untuk jadikan casual. Jadikan casual and 103. Serius. Serius saya cakap. Worth buying. Ambil saiz macam ni. Dia ada saiz yang besar juga. Tak usah ambil yang besar, ambil yang besar. And then you boleh pakai untuk casual. Sebab kalau casual, dia ada sling kat sini. And then sini panjang sini jugalah. Panjang sini. Kalau yang pergi dinner, event style, you bawa je macam ni. So dia nampak macam wow. Cantik. Kan? Ya. Sama kot dah. Oh, sama ke harga dia? Harga kita tak tahu sangat lah. Sekejap. Sekejap gelap lah. Kita nak kena buka lampu set. Kita tunjuk Wah, nampak.
Nampak tak? Ui, gelap nampak tak? Solat. I also want to solat. Asar. Isyak. Jalan macam ni. Kecil. Okay, ni kecil. Korang jangan expect nak pakai besar-besar, nak letak semua barang-barang besar. Macam tadi yang saya tunjuk lebih besar daripada yang ini. Yang ini kecil. Yang ini memang untuk jalan-jalan, dinner, macam kedua kahwin, dan you boleh pakai ni. Bawa macam ni. Ada macam-macam warna. Dan dia kualiti bagus. Ini dia anyaman ya. Dia anyam ya korang. Anyaman. Okay. This is local product. Ini local product. Ini bukan daripada mana-mana. Ini local product. Dan I like it because the quality is good. Dia punya warna pun cantik. Dan dia ada beberapa design juga. Kalau korang nak design yang lebih eksklusif pun ada. So mahal sikit lah compared to this one. Okay, settle. Tak. Saya dah balik dah lama dah. Kedua, bila you pergi mana-mana, you tak payah nak make up panggil make up artis apa semua sekarang ni. You ambil je, pakai je bulu mata yang boleh magnetic. Okay, pakai magnetic je korang, senang. So you pakai je eyeliner macam tu, eyeliner, and then you letak je mascara, dah settle. You dah macam make up. Ui, lampu ni macam terang pula rasanya. Dan bagusnya dia boleh pakai berkali-kali. Kedua, dah tu je, tak ada benda dah. Lain semua di sini punya. Okey korang, sekian saja. Terima kasih kerana sudi menyaksikan beg kuning. Beg kuning mana? Nila nak beg kuning apa? Dah pakai tu, tak perlu pakai maskara lagi. Tak perlu pakai maskara lagi. You pakai tu dan dia boleh pakai berkali-kali. So it's worth buying. Oh, bulu mata. Korang memang ni Sekejap pantang benda kau nak tengok Maafkan saya sebab saya ni terlalu banyaklah barang dekat mall ni. Mana satu pun tak ingat ni. Sekejap ya. Ada. Alright. It's not mascara sayang. Okay. This one.
Saya suruh tunjuk. Okay. Sebab saya happy juga pakai dia. Sekejap. Saya tunjuk. Korang janganlah beli lagi. Korang tak tahu macam mana cara pakai. Korang main tekan je. Oh, suka kan? Kejap. Ya Allah, aku tak boleh lah duduk pakai lama-lama kain ni. Maafkan saya. Pakai dia macam ni korang. Jangan beli lagi. Sabar. Sama ada korang boleh pakai ke tak boleh cara macam ni. Jangan main beli. Buat lah harga dia ni. Sebelum korang pakai ni, korang kena pakai ini dulu. So korang pakai macam ni. Korang kena tuk. Dia macam, this thing is dia macam untuk bagi bulu mata yang ketot macam saya tetap boleh pakai benda ni. Sebab saya punya bulu mata ketot je awak. Tak ada panjang sebab hasil daripada zaman-zaman dulu muda-muda kita make up dan pakai bulu mata yang lekat-lekat dan tarik itu kan sampai tertarik bulu mata kita awak. Akhirnya dah kontot bulu mata kita. Kontot awak. Tapi bila kita nak pakai ni, boleh pakai ini walaupun ketot. Waalaikumsalam. Ya, kita lepas tu kita terus balik awak. Lepas kita terus balik, kita buat live awak. So, pakai ni tip. Okay, biarkan. And then awak ambil macam ni. Okay. Jangan beli dulu. Nanti. Tengok ni. Sama ada korang boleh pakai ke tak boleh. Pandai-pandai beli membazir, nanti tak nak pakai. Tengok. Ya. Okay. Dia ada tulis up, dia ada tulis down. So, we go up first. Korang ingat ya, dia boleh, harga ni korang boleh pakai banyak kali tau. Ini saya beli dah berapa bulan. Sejak saya pergi New Zealand. Sebelum saya pergi New Zealand lagi, saya dah beli benda ni. Dah pakai. Kadang-kadang majlis apa ke, pakai je lah. Sebab nampaklah mata tu segar. Kalau tidak, mata macam layu macam tu. Bila kita pakai ni, mata segar sikit. Okay. So, pakai dia macam ni. Ketipkan dia. Tarik atas, biarkan. And then you adjust betul kan. Oh. Macam ni. Done. Senang kan? So, dicabut. Then, kita nak pakai, simpan. Okay. Ni, kita bawa balik. So, sekarang terpulang. Kalau korang rasa korang boleh pakai, dan baru korang beli. Kalau rasa complicated, susah nak pakai, jangan beli. Membazir. Okay. Kalau seller dengar aku jual macam ni, dia marah tak? Orang nak beli, aku kata nanti sabar. Tengok dulu. Sampah jangan pandai je nak beli je. Tengok dulu. Sama ada korang boleh pakai, tak boleh pakai. Kena pakai 2 piece ke? Yelah. Supaya dia melekat atas bawah. Lepas pakai sini, pakailah sini. Takkan pakai sebelah je, tiba-tiba mata sebelah panjang. Apa ni? Senang je pakai. Tapi saya rasa saya tak reti. Makeup pun tak tahu. Tahu pakai lipstick. Dan jangan beli. Jangan beli. Siapa yang tak reti pakai, jangan beli. Nanti korang pembaziran. Korang jangan cakap seller aku cakap macam tu. Tahu. Siapa yang tahu makeup aja yang boleh beli. Siapa yang tak pandai, yang jenis pakai lipstick apa semua, jangan beli. Nanti korang pakai macam korang lagi give up. Macam nak tekan-tekan pun korang macam macam tu. So, don't. Korang pakai je lah mascara biasa. Ketik macam tu dah. Okay. Okay, kita tengok aja orang lain cantik. Ya, tak payah. Korang pakai je mascara RM80 macam tu.
Korang ketip aja dengan korang buat macam ni. Tapi kepada yang tahu pakai dan suka bergaya dan suka make up, you must get this one. Because this stick you boleh pakai berkali-kali dan benda tu senang dan mudah. Tekap je tup macam tu. Tak payah pakai maskara. Tapi kepada siapa yang tak tahu pakai, dah tak pernah pakai, jangan membazir duit, tak payah beli. Right? Nanti ramai hati para hadir sebab tak nampak yang lain-lain. Nanti ramai para artis yang hadir majlis sebab tak nampak yang lain-lain. Apa maksud dia? Okay, dah. Nanti ramai artis-artis yang hadir. Tak faham apa you maksud you. Ramai artis yang hadir, Sono tengok diorang kan. Ramai ke artis hadir tadi? Oh, ramailah korang. Korang tak tengok ni ke? Assalamualaikum. Apa tu Amira? Tengok Umi keluar cepat-cepat, tak ambil gambar dengan. Sebab saya bawa mak saya. Kalau kita bawa mak kita kena fikirkan mak kita punya keselesaan. Nanti mak kita nanti sekarang orang tua-tua kan mana boleh lama-lama. Nanti dia nak pergi toilet. Itu pun dah kira syukur, alhamdulillah. Balik rumah, sampai rumah baru dia nak pergi toilet. Kalau dia kena pula dia nak pergi toilet masa dekat majlis tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah saya macam, jom mak, jom balik, jom. Macam tu. Kalau kita tak bawa mak kita, mungkin kita berlala-lala lagi. Mungkin kita balik lambat lagi. Mata akak pun dah merah. Bukan dah merah lagi, dah warna pink awak. Gantuk lah awak. Dah tua-tua ni bukannya boleh duduk lama-lama. Kan? Nak foya-foya. Pagi dah bangun. Mak suka tak? Suka apa? Kak Mi pakai skincare apa? Rasa jika sangat sedap. Tak apa, Mi dah banyak gambar. Ya, tak apa. Gambar dengan pengantin ni, melihat dari jauh dah satu kebahagiaan. Apatah lagi kita mendoakan. Sudah cukup. Yang penting dapat jumpa kedua mak ayah pengantin. Itu penting. Kalau pengantin tu dia dah banyak, dia penat awak kan. Sebab kita pun pernah bersanding, kita tahu. Korang mesti pernah bersanding kan. Mesti korang macam tahu. Lepas dah bersanding tu orang nak beratur-beratur, senyum macam ni dah. Okay, next. Macam tu dah level senyum. Dah penat. Tapi tu je lah momen penat je. Mereka tu tak tahulah orang muda boleh lah muda energi sebenarnya. Kak Umi nak tanya, hari tu dia kena bernama Health A, Kak Umi bawa round. Masa tu tengok Umi agak Kak Umi bawa Datin R. Datin R tu siapa? Korang macam-macam. Datin R siapa? Korang semua tak dengar bila kita cakap cut sugar dengan tepung. Cut sugar dengan tepung. Bila cakap tak nak dengar, tak nak buat. 3 bulan dulu. Cuba buat. Buka tu nanti nampak. Nah. Dan nak buat macam mana, Mel? Tak boleh. Kalau itu you dah start manci-manci apa semua, manci-manci tu kan semua, manci-manci pula. Manci-manci benda tu semua. Susah. Makna tak ada. Tak boleh.
Jadi kalau cut tu terus teruk 3 bulan. Dan baru korang nampak. Terutama sekali saka manis tu. Itu paling. Mana makeup remover favourite saya ni? Boleh tak makan keropok ke Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.